Lewat malam, seorang lelaki terserempak dengan seorang perempuan yang sedang menangis bersendirian. Dia ambil keputusan untuk tegur dan tenangkan perempuan itu. Mereka berjanji untuk bertemu pada malam seterusnya. Dan pada malam itu, perempuan tersebut, Nastenka, menceritakan kisah hidupnya serta lelaki yang sedang ditunggunya. Malam demi malam berlalu, lelaki tersebut terus mendengar kisah-kisah Nastenka. Namun dalam diam, dia telah jatuh cinta kepada Nastenka. Lelaki itu juga membantu menuliskan sepucuk surat bagi pihak Nastenka pada lelaki yang ditunggunya. Apabila tiada balasan yang diterima, Nastenka putus asa. Harapan yang disimpan oleh lelaki itu akhirnya semakin cerah. Namun, bila lelaki yang ditunggu Nastenka kembali, tanpa ragu-ragu Nastenka berlari ke arahnya, meninggalkan si sunyi kembali bersendirian. Jadi itulah kisah yang diceritakan dalam buku White Nights by Fyodor Dostoyevsky. Ia menunjukkan kebahagiaan seketika itu dapat membayar pengejaran seumur hidup. And everything happens within 4 nights. Aku sebagai seseorang yang bukan peminat baca buku, so for me as a beginner, buku ni amat emosi lah. Especially kan, kalau korang baca buku ni, surat yang lelaki tu tulis untuk Nastenka hantar kepada lelaki yang dia suka tu, like wow, aku pun macam, aku boleh je tunjuk tapi panjang lah. And aku rasa macam korang kena baca supaya faham betapa beratnya emosi lelaki ni yang sukakan Nastenka untuk tuliskan surat kepada lelaki yang Nastenka suka. Mungkin ada yang tahu buku ni daripada famous quote, "Your hand is cold, mine is as hot as fire. How blind you are, Nastenka." Tapi personally, quote favourite aku bila Nastenka bandingkan berdua lelaki dalam hidup dia. I was comparing the two of you. Why isn't he you? Why isn't he like you? He's not as good as you, even though I love him more than you. Ayat tu something jujur, but from the perspective of the main character, is very painful lah untuk terima. Nastenka sedar betapa baiknya lelaki ni, betapa effortnya dia. And secara logik memang dia better, tapi cinta tak dipilih dengan logik. Hati dia dah terikat dengan lelaki yang ditunggunya. Buku ni boleh ajar kita bahawa cinta itu tidak adil lah. Dan kadang-kadang seseorang boleh jadi yang terbaik, tetapi bukan yang dipilih. Itulah sedikit sebanyak yang aku boleh cerita. Kalau korang nak tahu lebih, sebenarnya tadi yang cerita tu itu hanya surface level saja. So aku sangat-sangat menggalakkan korang try White Nights by Fyodor Dostoyevsky. Sangat pendek je, 70 something muka surat je. Very simple, padat and emotional. So yeah, selamat membaca.